Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eksperimen mudah kali ini ialah bunga kembang. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah bunga kertas dan bekas berisi air. Langkah pertama, lipat kelopak-kelopak bunga tersebut. Langkah kedua, letak bunga-bunga tersebut di atas air dan lihat apa yang terjadi. Bunga kembang kerana kertas telah menyerap air. Air yang terserap bergerak ke bahagian atas kertas yang masih kering. Oleh itu, kelopak bunga kertas akan terbuka sehingga kelihatan seperti bunga yang sedang kembang. Selamat mencuba!